Good morning guys. Okay, so hari ni kita pergi mana? Gindo. Yes, hari ni kita pergi Tok Gindo. Okay, so video kali ni berlainan sikit sebab kita tak akan buat video bawa kereta lama-lama. Okay. Orang kata video aku, kau ni nak pergi bawa kereta ke kau nak pergi camping? Okay, fine, aku tukar. Kita buat ikut cita rasa korang, okay? Alright, so ready, set, ha! Kita dah sampai guys. Welcome to Tok Gindo. Alright, so this is who has been here. So sekarang it's our turn. No, hold the camera. It's recording. So there is kangaroo. So, that's us. Yay! And it's going. Ni dah tak ada ni. Tak tahu siapa ni. So sebab dah tak ada, kita letak kat atas dia Yeah. Alright. Sebab dah tak tahu siapa. Ya. Yeah. Woohoo. Let's go. Okay. Okay. Okay guys, so jomlah kita start setup untuk nak pasang kemah. Tapi sebelum tu, kita orang terpaksa tukar spot 3 kali guys. Ni yang pertama, yang ujung tu. Lepas tu tukar kat tengah ni pula. Lepas tu tukar pula kat tepi ni. Sebab apa? Jom kita sembang. Okay, sambil-sambil tu dengarlah deruan air. Alright. Spot ni, masalah dia, bila kita nak beli, kita kena beli dengan SKB. Lepas tu, dia tak tunjuk tau berapa saiz. Dia tak tunjuk tempat tu, macam gambar. Of course lah, indah gambar dari rupa. Okay. Sampai-sampai aku tengok spot aku, tanah dia punyalah mencunam. Macam nak suruh aku buka kemah punya pintu, terus guling masuk dalam sungai. Jadi aku pun cakap lah dengan, tak tahulah siapa mamat tu, dia datang. Tiba dia cakap, okay abang kat sini. Lepas tu macam mana saya nak buat pasang kemah macam ni? Satu, tempat ni lah secipot kecil macam ni lah, kan? Lepas tu dah lah tu menjunam pula tu, bukan straight, kan? So lepas tu dia kata, okay tak apa bang, abang boleh tukar kat tempat ni tengah ni. So saya pun tukar lah pergi kat tengah ni pula. Dah tukar yang kat tengah ni, tiba-tiba dia kata, bang, saya rasa kalau abang nak pakai yang lebih besar sikit, abang tukarlah wujud sana sebab tak ada orang wujud sana. Dah aku kena tukar pula yang ini ni, kali ketiga. So inilah dia, 3 kali aku kena tukar tempat. Tok Gindo ni dah lah spot ni orang kenal, kan? Tempat ni popular, tapi satu pun tak boleh nak letaklah tanda, kan? Lepas tu bubuhlah tali sikit, border. Ini tak, border diletak batu besar, tapak dia letak batu kecil. Lala batu kecil batu besar dah bercampur, dah sakit lutut aku, nak solat pun tak boleh. Tapi ni masa ni tengah nak pasang yang tempat yang final lah ni. Tu pun tempat final pun kita orang terpaksa makan sikit belakang. Sebab apa? Sebab tapak kita orang macam sempit, ada pokok, kan. Lepas tu bila ada pokok pula, dia nak nak kena pastikan ada orang boleh jalan belakang. Tak siapa nak jalan belakang pun aku tak tahu lah. Sebenarnya bukan ada orang pun kat situ. But anyhow, so far okey lah. Tempat ni menarik. Sungai dia laju, ya Allah. Sebab air dia pada dam, kan. So air daripada dam, bila dia lepaskan air tu, memang laju lah air dia. So it's an interesting campsite. Untuk kalau nak buat weekend getaway, kalau macam boring-boring, kan, boleh lah. Tapi kalau nak enjoy 2 malam kat sini, aku rasa macam tak baloi lah. Sebab satu, tak ada apa pun. Like literally, dia ada sungai depan ni yang tak boleh nak mandi sangat pun, sebab air dia laju sangat. Budak-budak pun aku macam takut nak bagi budak-budak aku, anak-anak aku mandi. So kita orang banyak banyak menghabiskan masa duduk dalam kemah je lah. Wife aku tak ada kerja lain, masak. Yang aku dah buat kopi. Nak bagi kopi kat siapa pun tak tahu, tak ada orang macam ni, kan. Lalas akulah yang buat, akulah yang minum. Penat juga lah, kan. So okay, tapak pun dah naik, kemah pun dah naik. So pagi, kan, kita set up. So ini adalah setup kita orang kali ni. Sebab kan sekarang ni kan tengah kecoh,
masa ni tengah hujan apa semua. So orang semua macam takut. Orang kata takut nanti hujan lebat lah apa benda semua. So aku pun macam okey lah, kali ni kita pasang lah awning. Kita pasang awning siap-siap dulu. Selalunya jarang pasang awning terus. Dah pasang awning, lepas tu kita pasang pula rain cover. Nak pastikan kalau hujan kita cover kau-kau kan. Sekali matahari terik, hujan pun tak guys. Tak ada hujan langsung. Itulah. Okay, dah siap. Okay, korang tengok dekat pokok ni ada banyak macam papan tanda. Dia tunjuk nak pergi Mekah berapa kilometer, nak pergi Istanbul berapa kilometer, Cape Town, Zurich, Tokyo. Menarik tau. So korang tahulah, daripada kemah aku, kalau aku berjalan 6,000 kilometer sampai Istanbul. Sambil saya buat kerja kat luar ni, anak-anak dengan isteri saya duduk mengemas kat dalam kemah. So diorang lah, yang seorang kaki melompat, yang seorang tengah nolong sikit-sikit. Biasalah tu kan. Yang penting kerjasama. Untuk kopi corner saya hari ni, kali ni di Tok Gindo saya bawa simple setup sebab kita orang satu malam je. Jadi saya hanya menggunakan top box dan juga panel yang saya custom sendiri. And also of course the IGT connector in the center tu lah. Ya, jadi saya gunakan slider accessory. Lepas tu saya gunakan IGT untuk stove dan juga water dispenser. And then penutup atas dia tu saya ada pakai satu meja ST, which is tactical table untuk dijadikan permukaan yang rata untuk letak barang-barang kopi. And then of course lah ada accessories lain seperti yang macam Z-box tu, dan juga rak tepi untuk pelbagai benda-benda nak letak, dan juga tiang lampu. Dah pun siap. Beginilah setup yang simple kali ni. Saya tak ada bawa single pour over set, tak bawa. Ini hanyalah espresso sahaja. Of course steam frother ada, and ada stove sendiri, ada lampu sikit. Cukup lah satu malam kan. Yang penting kopi kita sedap. Okay guys, alright, enjoy the rest of the video. And saya akan teruskan dengan description untuk kita tengok bersama-sama setup dan juga keadaan pada waktu malam, dengan keadaan berlampu, dan juga waktu malam sebelum kita tidur untuk ke hari berikutnya. Dia kan guys, sebenarnya bila kita camping ni, yang paling menarik sekali sebenarnya adalah pada waktu malam kan. Sebab apa? Sebab kita boleh main lampu. Kan, walaupun lampu tu sekecil-kecil lampu ataupun sebesar-besar spotlight kan. Macam saya ni, itulah dia terjebak dengan kawan-kawan ni kan. Beli lampu berdiri, beli lampu atas tiang, beli lampu kat bawah, gantung dan sebagainya. Macam-macam guys lampu kan. Lampu kristal. Ni si kenit ni. Ni tengok ni yang kenit ni. Kenit ni ni special. Ni daripada MRR Works. Ya, you all boleh tengok kat TikTok. So ini setup daripada luar kemah kita orang. Okey, so dalam ada lampu jadi dia menyala lah kan. Ni pada waktu malam punya view. Okey guys, malam pun dah menjelma. Time for bed. Nanti kita jumpa esok pagi. Good night. Good morning guys. Day 2 di Tok Gindo. Malam dia sejuk. Lepas tu kan, deruan air dia punya kuat. Kita asyik terjaga sebab ingatkan hujan kan. Sebab dalam kepala masih duk fikir macam hujan kan, hujan, tak hujan.
tak hujan setitik pun tak hujan, tapi bunyi air tu membuatkan kita rasa macam hujan. So 10 kali terkejut jaga. Inilah pemandangan saya pada pagi yang indah ini. Berkabus tuan-tuan. Kabus, rendah. Lepas tu biasa lah. Kita punya breakfast pagi. Ni dah packing sikit sebanyak dah. Sebab apa? Kita nak kena gerak awal. Jadi packing. Tinggal meja yang kecil ni je untuk makan breakfast sambil melihat pemandangan yang tip top guys. Okay, pagi ni makan French toast. Lepas tu pagi, jom kita tutup kemah. Dalam sekelip mata kemah pun tertutup. Okay, jadi itulah dia cerita di Tok Gindo. Semoga anda semua happy sikit lah lepas ni. Okay, semoga berjumpa lagi. Okay. Okay guys, we are saying goodbye to Tok Gindo. Thank you Tok Gindo. Maybe we'll come again someday. Signing off. Bye. Peace.